Demi pembangunan minda kreatif rakyat, Yayasan Inovasi Malaysia YIM menjejaki produk inovasi baru masyarakat luar bandar di seluruh negara. Melalui siri jelajah jejak inovasi, Negeri Sembilan menjadi lokasi terakhir yang diadakan sempena Karnival Sains dan Inovasi Zon Tengah. Majlis penutup dirasmikan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Muhammad Hassan, disaksikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili. Melalui program jelajah inovasi di 15 lokasi seluruh negara, hampir 350 produk inovasi baru dikenal pasti. Ia melebihi sasaran awal 300 produk tahun ini. Semuanya menggunakan bahan sedia ada dan digubah mengikut hasil cubaan dan kreativiti masing-masing. Hampir 50 juga yang kita akan ketengahkan kerana mereka mempunyai elemen-elemen yang boleh kita komersialkan dan insya-Allah 15 lebih kurang 15 memang mempunyai potensi yang tinggi untuk dikomersialkan. Bernaung di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI, YIM bertanggungjawab mengenal pasti aktiviti inovasi di kalangan masyarakat negara ini. Ia bagi membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar melalui pengkomersialan produk. Dan bermula tahun 2011, 3 tahun tempoh diperuntukkan bagi membentuk peta inovasi akar umbi peringkat kebangsaan. Dan kita berharap bahawa tidak kurang cafitan nanti ada 500-kah begitu ya, inovasi akar umbi yang layak masuk dalam daftar akhir ya. Tapi ini saya katakan tadi akan berterusan. Selain menggunakan khidmat kerjasama rakan industri lain, YIM turut mendapat sokongan sektor perbankan iaitu Bank Rakyat. Dengan Yayasan Inovasi, kita menjadi penaja utama iaitu penaja Platinum. Kita bekerjasama dengan Yayasan Inovasi untuk memperluaskan pembudayaan kreativiti dan inovasi ini ke seluruh negara, tapi melalui satu badan yang khusus seperti Yayasan Inovasi Malaysia. Saksikan siri jelajah inovasi berikutnya di MyTV3 setiap Ahad jam 5.30 petang.